Selamat datang ke kupasan kita kali ini, di mana kita akan melihat sesuatu yang cukup menarik. Ia dipanggil PaddyChat. Ini bukan sebarang aplikasi tau. Ia adalah satu revolusi AI yang direka khas untuk para pesawah padi kita di Malaysia. Jom kita tengok macam mana benda ni boleh ubah landscape pertanian kita. Baiklah, mari kita mulakan dengan satu soalan besar. Industri padi kita ni kan tulang belakang jaminan makanan negara. Sangat penting. Tapi, macam mana kita nak bawa industri ni ke era moden, ke masa depan? Persoalan inilah yang sebenarnya mencetuskan satu inovasi yang sangat-sangat penting. Jadi jawapannya terletak pada satu misi yang sangat besar. Misi untuk merevolusikan industri padi kita. Dan nadi kepada revolusi ini, inilah dia, sebuah alat yang kita panggil PaddyChat. Okey, inilah dia, PaddyChat. Dengar sini, ini bukan sebarangan aplikasi yang anda boleh download. Ia adalah ejen AI, ejen AI pertama seumpamanya yang direka khusus untuk pesawah kita. Dan yang paling penting, ini adalah inisiatif rasmi kerajaan. Tujuannya satu, untuk memperkasakan para pesawah kita dengan teknologi yang paling canggih. Jadi, apa sebenarnya PaddyChat ni? Cuba bayangkan, ia bukan macam chatbot biasa yang jawab soalan apa khabar. Bukan. Anggaplah ia macam seorang pakar pertanian digital yang ada dalam poket anda 24 jam. Ia direka khas untuk bagi maklumat teknikal yang tepat, real time dan paling penting, semua maklumat tu datang dari sumber yang sahih dan disahkan terus ke tangan pesawah. Jadi, macam mana benda ni berfungsi dalam dunia sebenar? Senang cerita, ia meletakkan kuasa yang luar biasa betul-betul di hujung jari para pesawah. Okey, ini salah satu ciri yang paling power. Bayangkan, anda seorang pesawah, nampak ada sesuatu yang tak kena pada daun padi. Apa nak buat? Dengan PaddyChat, anda cuma perlu ambil gambar, hantar dan AI akan analisis gambar tu untuk kenal pasti penyakit tanaman. Betapa mudahnya tu. Dan ia bukan main teka-teka ya. Ia boleh kenal pasti penyakit-penyakit utama macam hawar panicle bakteria, hawar daun bakteria dan juga karah. Ini bermakna pesawah kita boleh dapat diagnosis yang pantas dan tepat. Dan bila dapat tahu cepat, mereka boleh bertindak cepat. Hujungnya, boleh selamatkan hasil tuaian. Teknologi memang canggih, tapi apa gunanya kalau susah nak guna kan? Di sinilah kuncinya. PaddyChat ni direka supaya ia sangat-sangat mudah, mesra pengguna dan yang penting, pantas. Macam mana nak guna? Tak payah pening kepala nak download aplikasi baru. Semuanya melalui WhatsApp. Ya, WhatsApp yang kita semua guna setiap hari tu. Jadi tak ada lengkuk pembelajaran yang rumit, sangat praktikal. Cuba bayangkan sekejap, seorang pesawah tengah-tengah bendang cuma perlu type beberapa perkataan dalam WhatsApp dan boom, terus dapat jadual kerja padi, statistik pertanian yang paling up to date, malah panduan lengkap pengurusan perosak. Semua ni serta-merta. Okey, sekarang mesti ada yang terfikir kan, maklumat banyak-banyak ni datang dari mana? Boleh percaya ke apa yang AI ni cakap? Soalan yang sangat bagus. Dan jawapannya, ya, sangat boleh dipercayai. Sebabnya setiap jawapan yang PaddyChat bagi dijana daripada sumber-sumber rasmi Jabatan Pertanian. Kita bercakap tentang pangkalan data macam SISMARC, iaitu Sistem Maklumat Racun Makhluk Perosak dan buku-buku panduan pakar. Jadi, ini bukan maklumat dari Google ya, ini maklumat sahih. Satu lagi perkara penting, keselamatan data. Zaman sekarang ni, isu privasi memang jadi kerisauan. Tapi dengan PaddyChat, data anda dan juga maklumat kerajaan adalah selamat. Sistem ni direka untuk melindungi semua maklumat sensitif tanpa bergantung pada perkhidmatan cloud luar. Semuanya tersimpan dengan selamat. Baiklah, kita dah lihat bagaimana ia membantu pesawah. Tapi sebenarnya, cerita dia lebih besar daripada itu. Alat ni bukan setakat nak bantu satu-satu ladang. Ia adalah sebahagian daripada agenda transformasi pertanian negara kita. Apa matlamat jangka panjangnya? Ada dua. Pertama, sudah tentulah untuk tingkatkan produktiviti demi jaminan makanan negara kita. Yang kedua, dan ini pun sangat penting, adalah untuk menarik minat orang muda generasi baru untuk menceburi bidang pertanian. Tunjukkan pada mereka yang pertanian sekarang ni moden, canggih dan berteknologi tinggi. Dan inisiatif ni, ia bukan berdiri sendiri tau. Ia selari dengan wawasan kerajaan yang lebih besar di bawah kerangka Malaysia Madani dan juga inisiatif Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Nampak tak? Semuanya saling berkait untuk mencapai matlamat yang sama, pemodenan digital dan jaminan makanan. Dan pada akhirnya, inilah matlamat paling utama. Di hujung semua teknologi dan inovasi ni, tujuannya satu, untuk menyokong agenda negara bagi memastikan bekalan makanan kita sentiasa cukup dan terjamin. Untuk kita semua,
untuk rakyat Malaysia. Okey, anda dah lihat betapa hebatnya PadiChat ni. Mesti nak tahu kan macam mana nak mula gunakannya? Soalan pertama, siapa yang boleh guna PadiChat ni sekarang? Baiklah, untuk fasa permulaan ni, PadiChat dilancarkan kepada mereka yang berada di barisan hadapan. Maksudnya, para pegawai pertanian kita, ejen pengembangan tanaman atau APT dan juga pegawai-pegawai lain di bawah kementerian. Mereka lah yang akan jadi pengguna terawal untuk membantu mereka memberikan sokongan yang lebih baik kepada pesawah di seluruh negara. Dan nak mula guna pun sangatlah senang. Bagi pengguna yang dah dibenarkan, mereka cuma perlu imbas kod QR yang ada pada lembaran fakta rasmi, scan dan terus boleh mula berbual. Semudah itu. Semua ini membawa kita kepada satu persoalan terakhir yang lebih besar untuk masa depan kita semua. Kita dah nampak macam mana PadiChat ni mampu merevolusikan industri padi. Persoalannya, adakah model ini, blueprint ini yang bakal mentransformasikan keseluruhan sektor pertanian di Malaysia? Bukan hanya padi, tapi semuanya. Sesuatu untuk kita fikirkan bersama.